Keputusan Kerajaan Persekutuan untuk tidak merayu keputusan Mahkamah Tinggi berhubung tuntutan 40% hasil persekutuan daripada Sabah dilihat sebagai bukti bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim benar-benar memahami aspirasi dan harapan rakyat negeri itu, kata Ketua Menteri Interim Sabah Datuk Seri Haji Jinor. Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah itu menegaskan langkah tersebut menunjukkan komitmen ikhlas Perdana Menteri dalam mempertahankan hak negeri yang telah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri, saya telah menyatakan pendirian tegas kerajaan negeri bahawa hak Perlembagaan Sabah mesti dihormati, diiktiraf dan dilaksanakan. Keputusan untuk tidak membuat rayuan ini mencerminkan hubungan kerja yang kukuh antara kerajaan negeri pimpinan JRS dan Putrajaya, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu, Kerajaan Persekutuan mengumumkan keputusan untuk tidak memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang mengiktiraf hak Sabah menerima 40% hasil persekutuan yang dikutip dari negeri itu. Menurut kenyataan Jabatan Peguam Negara, keputusan berkenaan dibuat dalam mesyuarat khas Jemaah Menteri bersama Peguam Negara Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar yang berlangsung hari ini. Kenyataan itu menjelaskan bahawa Kerajaan Persekutuan menghormati prinsip pemberian khas berdasarkan 40% hasil seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Mengulas lanjut, Haji Ji memaklumkan bahawa kerajaan negeri bersedia untuk terus mengadakan rundingan secara konstruktif dengan Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan keputusan mahkamah yang mengarahkan semakan serta pemuktamadan perjanjian berkenaan. Rakyat Sabah telah menunggu terlalu lama, katanya. Apa yang diperlukan kini ialah tindakan tegas dan kemahuan politik yang tulen untuk menunaikan serta melaksanakan hak 40% itu, tambahnya.